Hey, what's up guys, Sophie here. Welcome to my channel. Psst, psst. Mwah. So guys, konten saya pada hari ini adalah jeng. Selama berapa hari kau balik Hari tu Indonesia? Indonesia, jangan Indo. Indonesia. Apa dia sebut Indon? Okay, sorry. Indonesia. So dia ada kat sana 10 hari. So Rina pula dia dah ada buat balance konten dia dekat sana. Aku rasa sebab dia malas nak buat konten. So asalkan nak cukup konten je tu. Okay. Mana buat konten kat Sophie? Saya pun terpaksa je buat konten dengan dia hari ni. Really? Tak, sebenarnya I balik dulu. Sebenarnya aku rindu. Don't go back. Annoying tak kau? So sekarang ni konten kita orang pada hari ni, Rina akan serbu salah seorang talent OG. Kau rasa siapa yang aku nak kita serbu hari ni? Kau rasa? Serbu untuk apa ni? Serbu untuk kita akan jadi babysitter. Wah, apa? Mesti kau tak boleh teka. Babysitter? Mesti kau tak boleh teka sebab OG kita banyak yang dah ada anak. Baby. You ada baby. Who wants For who? For who? Who wants it, Erin? For who? For who? For who? You baby for who? Takkan for Abemeh pula. You want? Boleh je kalau kau nak. Tapi kau kena tu sikit dengan Kena put strong sikit lah, strong. Okay, so sekarang ni kau teka lah cepat. Aku suruh kau teka siapa? Budak OG yang aku akan Siapa je lagi ada baby sekarang ni? Si Banyak. Sulong ada. Riz ada. Sulong kat Kelantan sana, ha. Aku rasa dia dah balik sini lah. Okay. Sulong, Riz. Siapa lagi habis? Oh, Riz. Tapi Riz dah dengan dua Nurul hari tu. Annoying lah. Dah ada? So Mana baby ada? yang tak pernah lagi adalah baby Baby Mak Alip dengan Bella Stray tu pun nak kena rembat dengan Dua Nurul juga. Apa masalah Dua Nurul tu? Kenapa kau nak kena buat konten macam dua Nurul? Siapa? View tinggi. Siapa buat konten tiru Dua Nurul? Siapa yang mau ikut? Tak ada siapa nak ikut dorang lah. Tak ada inspired pun nak ikut. Kan? Betul lah, aku cuba menenangkan kamu. Tapi ada jerit-jerit. Kami cuba, jangan marah-marah Sophie. Siapa nama? Rina. Oh, dia marah-marah kita. Marah. Oh, bukan bergaduh kan tadi? Bukan. Weh, macam bergaduh. Kau memang macam tu. Okay. Aku dah sakit telinga dah diborang dengan Sophie. Aku tengok Rina macam mau nangis. Sophie pula macam mau menendang, macam mau menampar je. Risau tengok. Aduh. So sekarang ni tekalah dulu. Daripada tadi dah tak teka lah kau ni. Penat lah. Takkan dah balik Malaysia nak kena cakap. Waktu aku dah cakap jawapan tu, kau potong Okay, ayat aku tak potong. Okay, cepat siapa lah? Aku rasa yang tinggal adalah Baby L. Baby L tak ada siapa pun yang boleh kan? Aku Sebab rasa anak Fira kot. anak Fira. Panasnya. So now aku nak kita sergah rumah Fira. Fira tak tahu tau yang kita nak pergi rumah dia. Aku dapat nombor alamat rumah dia pun. Takkan dah comel-comel macam ni nak kena jaga anak orang. Oh, tak boleh? Tak boleh lah. Oh, so kalau jaga baby ni kena selekeh-selekeh, tak boleh cantik-cantik. Nanti kalau baby tu That's why masuk berak orang. That's why we call kita adalah mom Gen Z mom. Mak-mak Gen Z memang I'm kena not ready cantik. to be a mom yet. Because you don't have a partner. So you have partner? Yeah, I have a partner. So I'm ready if I have a... So you want baby with a partner? Habis tu nak baby dengan siapa? Taklah. Janganlah borak pasal aku punya masa depan pula. Okay, so sekarang ni aku nak kita sergah rumah dia. Lepas tu kita tengok apa je yang jadi dekat sana nanti. Okay, so let's go. Let's go. Now, kita orang nak pergi. Sibuk lah kau ni. Nak ikut lah. Nak ikut ke? Kau malas sebenarnya kan? Kau nak pergi cari baju ni. Camping. Punya berapa lama dapat masa untuk cari baju camping? Ni asing ke Zarina? Nanti kau nak kena ke sini pula kan? Ha, Tak payahlah. tak payah. Jauh lah. Jumpa sana So kita akan jumpa sana. Share! So let's go guys. Ya Allah panasnya. Masya Allah. Tabarakallah. Cuaca hari ni. Actually kan guys, konten ni tak ada lah sebab Dua Nurul buat baby, saya pun nak buat baby actually kan. Actually saya dah discuss benda ni
lama jugalah sebelum Raya Haji lagi dengan Fira. Tapi Fira kan dia pergi celebrate birthday baby L. Lepas tu diorang turun Kelantan semua kan. So waktu tu pun memang public cuti. So kita tak boleh nak ganggu diorang. So sekarang bila dah masuk office, Fira pun dah balik sini balik. So barulah jadinya konten yang saya nak buat ni. Itulah cerita dia. And saya pun memang rindu baby L. Sebab sebelum ni baby L kan duduk rumah Kak Bella. So saya selalu datang rumah Kak Bella. So saya bolehlah main dengan baby L. Cuma sekarang saya rasa saya dah rindu sangat dengan baby L. Asyik keluar FYP aku je. Sekarang ni dah duduk menari. Sorry, Rina ni spam call pula. So cerita dia macam tu lah. Saya rindu baby L sebenarnya. So sekarang ni adalah masa yang saya nak spend time dengan baby L. And saya akan buat korang yang tengok konten saya ni, buat korang rasa geram. Sebab korang mampu tengok daripada jauh je. Korang tak dapat picit bibir pula. Sebab tak dapat picit pipi dia, tangan, lengan dia, kaki dia. So let's go, kita pergi ke rumah Fira. Let's go. Guys, kita orang dah pun sampai rumah Fira. Yeah, kita orang dah sampai pun rumah Fira sekarang ni. So now kita orang nak terjah rumah Fira sebab kita datang rumah orang tanpa diundang ya. Dah lah kita bawa buah tangan ni. Tak buah tangan. Tak apa. Rumah Fira betul-betul banyak pasal. Banyak pasal rumah Fira. Aku kata untuk Elara. Ni untuk Elara. Pada aku. Okey, kita bawa. Tak baik kau pergi rumah orang dah. Jumpa anak dia. Excitednya. Excited je. Last aku jumpa. Bising. Sorry korang bising. Rumah sebelah renovate. Tak sabarnya. Dulu jumpa Elara kecil lagi weh. Weh, betul. Tak boleh buka mata. Kau lah. Oh, sorry Tak sayang. boleh buka mata lagi waktu tu. Ya, dulu kau datang jenguk dengan siapa? Waktu Lara kecil. Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumah besar macam ni tak ada loceng ke? Salam. Weh. Lah, kali ke? Elara ada Dia. bapak. Kita nak bagi hadiah. Weh, hadiah ni aku dah buang. Hadiah ni aku dah buang tu. Aku dah ambil dah hadiah ni. Ini baru. Ni hadiah baru untuk Lara. Oh, yang baru. Yang baru. Okey. Tak, sekarang ni kenapa ada diorang dua? Kenapa engkau orang tu ada di sini? Kita datang nak. tahu ni. Kau ni boleh tak jaga ada Syami? Sikit-sikit Syami. Ya Allah, kau sini dia tengok tadi aku gerak seorang. Masalahnya tadi dia orang kata berdua, lepas tu tiba-tiba korang dah Ini rumah anak angkat aku, anak aku. Siapa nak jadi kau bapa? Nara Iskandar. Dia pun setuju aku bapa angkat anak dia. masalahnya tak dapat semua. Jangan halang Anik weh. Anik tak apa. Anik hilang kan? Anik hilang. Anik nampak pak dahi je dia nampak ni. Yang mana kotak tu? Masuk. Mana kotak mainan tu? Masuk pula, masuk. Ya Allah weh. Kau datang bawa apa-apa tak untuk Elara? Kita orang pun bawa hadiah. Berat dosa dia. Berat dosa. Faham je kenapa dosa kau banyak. Cantiknya weh, rumah baru. Kau dari mana? Ini hotel ke? Kita orang jenis datang office. Kerja. Kita orang daripada office lah. Saja nak jenguk Elara. Mana Elara? Lah, Elara tidur. Elara tidur lah Sofi. Alah weh, ni main karakternya. Kau nak tidur. Ada 3 Elara. Ada tiga. Ni. L. Ni Elara ni. Geli. Mak. Ini L. Yang mana satu? Elara. Tak, yang tu tak handsome weh. Rosak weh. Tak, asal kenapa tak bagi tahu nak datang? Kita orang nak surprise, nak jenguk si Elara. Nak surprise. Cik Syami ada kat mana? Yo, awak serius tak ada Cik Syami? Datang pun asing. Ya. Ha. Habis tu asal nama kontak yang cutie. Weh, cutie. Siapa yang asing? Bukan aku. Yang ni cute ke? Ha? Bukan Sofi. Ni safe ni. Oh, ni. Mana ada lah. Orang lain lah. Ha. Okey. Ini soalan apa? Cute. Okey. Aduh, macam mana? Elara tidur. Ada baru untuk diorang. Yang kau Oh, dah tak ada ada dah untuk untuk kita diorang lah. ni. Bukan untuk korang lah. Manalah tahu kau nak datang kan. Jadi yang Aduh. Kau nak makan apa? Weh, dah kita datang tanpa diundang. Tak payahlah. Kita order. Kita datang saja je. Papa Kanda order kat phone Papa Kanda je. Weh, nampak tak? Penaja utama aku. Papa Kanda. Dia kata duit aku duit Inara. Weh. Mak aku booking yang awal kalau sudah. Tapi nak order makanan tu untuk siapa? Kalau aku tak ada jodoh hello. tak boleh aku kahwin. Hello? Ya, saya. Ha?
Jap. Duit bulan dengan lobak merah. Lobak merah siap. Ya, masalahnya lobak merah tu call Furina ke apa? Aku tak buat hal Aku tak buat hal. Rina elok je balik kampung. Betul lah. Influencer Malaysia. Influencer Malaysia. Aku mau datang balik ke sini. Duduk lah. So kita rasa Alang-alang dia orang datang, kita orang boleh sorry enjoy Fira lah. datang. Tak apa. Jom lah. Susah Kau tau nak nak. tengok Netflix dulu. Tapi tak best lah. Kenapa dia diorang ni? Padahal kau ada kontak awal. Kita mau nak jauh dengan diorang. Nampak tak? Korang Tak tak boleh percaya berpisah. Itu takdir yang Kita menentukan. orang ni kalau tak berpisah orang tahu lagi. Kalau yang ni tak boleh berpisah, alamak siapa yang tahu? Alamak. Faham dah, Tak apalah sebab planning kita orang dah berubah sebab Fira sebab Comelnya Ella dah tidur. kesian budak tu. Dia penyek tau tak? Tak, masalah tak bangun tau. Dia Tak tadi. bangun-bangun. Kita orang dah bising tadi. Sebab papa dia datang. Dia pun tak kenal. Sorry sikit tak kenal. Dia buat lelok tidur tu. Tahu? Dia keluar tadi, dia keluar daripada Fira. Papa. Vibrate. Dak. Duduk di dalam Siapa selaba dia orang ni? Okay, so thank you Sofi datang. Tapi kita orang tak sempat dah prepare apa-apa. Dia kira kita orang first talent yang datang rumah korang kan? Ya. Tak siapa lagi datang kan? Betul lah. First tak ada lagi. Sebab hari tu kan Aina dah datang tapi tak singgah pun. Ya. Dia datang rumah sebelah je. Diorang memang, diorang pilih, Okey. Riz, Datuk. Lah ada Riz. Disebabkan diorang buat macam tu, kita orang takkan datang rumah sebelah. Ya, so Takkan datang. Kata orang setia. Kata orang setia kat sini. okay, Tidur lain tu. Diam sikit Anak saya nak tidur. Ada duit. Diam sikit Ayah dia- Hormat sikit. Kau toleh hormat aku. Hormat agamaku. Memang. Jangan gelak lah. Jangan gelak buat agama Tak gelak. kau boleh hina aku. Kau boleh hina Sofi tapi jangan hina aku tau. Kau boleh hina aku, jangan hina lemak Rina Kau boleh hina suami aku, jangan hina aku. Biasa dah masuk Sofi. Okay kan, nanti kita tengok apa. Sebab korang tengoklah ni budak comel ni nampak. Tengok dia Lara. Allah. Kembung dah. Kau mengiris Tak nampak. Sini tadi terus lowet tau. Lara. So sekarang ni Lara. tengah Rina tidur. dengan Sofi sampai. Sabarlah, seksa. Nampak Perempuan cantik datang ni. Lara. Budak ni memang nampak tak nak langsung pandang muka kita. Anak aku Perempuan Orang cantik. negatif banyak tau. Perempuan cantik. Aku ada aura negatif. Anti cantik datang rumah ni Lara. Dia tu memang tak nak bangun. Dia tak bergerak langsung. Lara. Jangan main anak aku macam tu. Bising ke lah dia ni. Jangan main anak aku. Mak bapak ori pun tak marah. Tak je mak bapak relax. Mak bapak original pun tak Dia marah. memang tak bergerak weh. Lara. Lara. Fira dia memang tak bangun ke? Dia kalau dah dia mengantuk sangat memang dia tak pancing lah macam mana. Dia dah tutup muka dah ni. Kenapa ni? Dia dah pengsan. Aku rasa dia tengah tahan gelak tau. Cak. Lara macam tu lah. Musik macam. Orang ingat aku tidur. Dia ingat aku tidur. Dia orang. Dia gerak. Aduh, kau ni kacau. Weh. Adik okey. Dia tak tahan gelak tu. Tak sebab aku pegang ketiak dia tengok Lara. Ketiak-ketiak jangan main tau. Bukan aku pegang ketiak kau pun. Tak kisah ini agama tahu apa salah aku. Tapi ketiak jangan main. Oh jangan hina ketiak aku macam tu lah. Kau jangan sesekali nak ketiak aku. Sofi. Jangan hina bangsa Aku tak hina pula. Aku respect bangsa kau. Lara, wake up. Dah biarlah. Tak apa. Biar dia tidur. Sekejap lagi dia bangun dah. Jom lah, kita order makan. Kita order makan, lepas tu kita makan ramai-ramai. So, Tengok kau tengok makan tengok. Tadi Syami tengok orang buka baju. sekarang ni kita orang tengah tengok movie dan makanan pun dah sampai. So, jom kita makan. Makanan pun dah sampai, korang tengok tu. Rina, Terima kasih Firani. memek pula, bebek. Bebek weh, dia rindu. So kalau korang nak tengok macam mana apa terlatah dekat meja makan, korang kena tengok dekat YouTube AI Ani. Yes, betul konten Ani ya. Tak.
So let's go. Kita nak makan dulu, okay? Sakit perut dah. Dia cakap Jom. Aku juga. Dari tadi sebut makan. So let's go kita makan, Ada dia. Kau ni semua benda suka. Nganga. Tengok tu budak comel tu. Bebek ke? Dia tulis bebek ke? Weh ni ikan. Siapa ambil ikan? Dah jom. Papa datang ni. Apa datang ni? Lagi dia tak nak bangun. Takut. Lagi dia tak nak bangun. Apa datang ni? Korang pakai mic tau. Okay. Nak memang dengar kat korang. Dengar. Bagi ya. Bisik-bisik. Takut hilang ah. Dengar. Apa datang ni? Cakap santai. tak nak bangun lagi. Kita makan dulu Makan dulu lagi. Kalau dia bangun lagi. Tak Fira 10 kali dah ajak makan. Jom. Dah lah Buat kanda. makan ni. Tak elok. Jom. Kita makan. So kita pergi makan dulu. Kau sebenarnya dah lapar kan? Cepatlah. So let's go korang. Kita orang nak makan dulu, okay? Korang untuk konten makan, Sambal korang mata ada kena di dalam. masuk konten Anik. Sedikit konten Ni apa? Ayam, sambung macam tu. Ni ayam. Where's ayam? Where's my bebek? Aku pilih pergi Bebek tadi. macam mana? Apa beza dia? Kita orang tengah makan. Apa? Tengah makan tiba-tiba. Serenda sangat. Tiba-tiba. Tengah makan. Susu dia dia. Apa? Tengah makan tiba-tiba. La. Guys, Alara dah bangun. Jepit mood. Nanti. Happy dia bad mood. Sepak tau. 30 darjah beza. Yang mana comel? Ni ke yang tu? Cakap korang rate ataupun korang pilih yang ni comel. Cepat. Elah biar kita orang Fira, Sofi. Cepat. Fira biar kita orang handle dia. Handle dia. Okey. Ah. Jadi diorang kena buat susu. Aku tak tahu boleh ke tak. Diorang nak Boleh. berak. Sofi tak? Boleh tak? Hari ni kita orang kena kalau Tengok, Fira tak basuh tangan lagi. boleh. Sekarang kita kena pegang dia bagi susu ataupun bagi dia senyap. dia last minute berak, cuci berak tau. Dia boleh je nak Boleh. ada, tapi jangan nampak muka aku je. Macam tak boleh. Tengok dia nak. Okey, bismillah. Can you say mama's name? Can you say mama? Mama. Can you say mama's name? Cepat say. Mama. 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 Hey. Sekarang Elara pun dah bangun. So kita orang nak jalankan misi menjaga Elara macam mana kita plan daripada awal. So let's go. Jom Rina. Jom. Masalahnya Kepala papa tu. Kepala bapa. This is our job. Weh, dia tak nak aunty weh. Kenapa dia nak papa tu? Alah, mama ni pun dah... mama ni dah apa. Mama papa. Sini dengan mama pula. Dia tak nak weh. Okey. Cuba bagi. Can you say Nak tak? mama? Tak. Can you say mama? Sikit lagi Sofi. Okay, my turn. Okay, can you say dada? Dada lah. Macam lah, can you say dada? Tak pandai lah. Aku Takut dada lagi. Aduh, tak pandai lah. Okay, si kanda. Kanda pula. Nak ke mana? Ambil je Sofi, ambil je. Dia sekali dengan gatal lah. Tak nak. Sorry. Dia dah seronok kandang Okay, ni. kita kau ambil yang the real mama dia. Mak angkat dia. Mak gandung dia. Tanya kat phone. Oh, ya ke kena buka phone dia? Cuba. Macam mana? Ha, nak buka phone. Mana phone kau? Kat sana. Buka phone kau. Kenapa ni? Dia pasal apa? So sekarang Mana? ni Pergi sini. Nak. Sofi nak. Ni nak ambil. Saya nak tengok dia nak. Aduh, dia memang tak nak ni. Dia tak nak. Okey. Ni. Dia dah demon. Lara, yang ni mesti Lara nak. Dia tengok TV kan? Cari. Nak tak? Dia tak sehebat aku, okey? Tak sehebat aku. Dia tak sehebat aku. Dia tak sehebat aku lah. Sehebat aku lah. Dia sebut mama. We kat Miss Rachel. Mama. Betul lah Fira kata Dia ni mak tak dia. sehebat aku. Tengok mama. Tengok dia sebut. Mama. Wah, main mic pula dah. Jom kita jiran tamu. Jom. Wah. Geram dia ni. Dia dah penat weh, dia penat. I love you all through
the town. The people on the bus go. Orang ni guys. Dia suka tekan. Ini bila lagu tak ada tengok. Wah, pipi Lara macam Kak Rina lah. Ya ke? Oh, mengaku pula. Selalu tak nak mengaku. Korang, so kita orang dah berjaya. Baru tak buat dia menangis sekejap dah rasa berjaya dah berjaga dia. Berjaya dah ni. Kita orang dah berjaya jaga dia. Mana lagu dia weh? Can you say mama, mama, up and down, the people on the bus go up and down. Tak tengok pun. Dia tengok weh. Dia janji ada lagu je. Move on back, move on back, move on back. Macam mana pipi dia boleh merah-merah macam ni? Macam kebahagiaan kebu. Cuba comel-comel. Tengok ni, Sophie dapat pegang BBM ni. Korang tengok kaki dia ni. Korang tengok. Kecil lah. Ya Allah. Oh, nampak lah tapak kaki. Oh, seremnya. Nangis. Lara tak baik buat. Tak peduli pun. Tak peduli. Ceroti. Ya Allah. Macam motor. Lara. Korang tengok ni korang. Macam Mama. Ni mama dia. Nara kecil-kecil dah pakai emas. Rantai ada. Gelang kaki ada. Gelang tangan je tak ada lagi. Ada je tak pakai. Oh. So dia suka gigit-gigit. Oh ya, bahaya juga. Kau pakai kaki berapa banyak? Gelang lagi? Tak, tu je lah tangan, kaki tu je. Dia boleh berdiri dah. Lepas tu gelang. Dah berjalan dah lah. Tapi apa style dah? Dia pakai satu belah bawah. Gelang kaki. Nampak? Rina buat apa? Sini. Sekejap papan dah. Mana gelang awak? Gelang kaki. Oh, ingat style tadi pakai satu. So sekarang ni korang, nanti Sophie masukkan gambar gambar telefon dia lagi. Ada lagi eh? Kat sini tu. Dua kaki alarm. Dua kaki alarm. Dia orang dua kaki. Habis cakap kaki ayam. Dua gelang kaki. Terus sekarang ni tadi kat situ tempat Elara tidur. Dia tidur sini je tadi. Elara. Elara Mami letak bilang mana? begitu. Nanti carilah. Mana awak? Mana coba? Lara letak mana? Elara tak mana Dia Elara? stres lah. Dia stres lah. Aku rasa Sophie yang ambil. Mana phone awak dah dia? Kena marah dah. Kecil lagi marah. Ni. Letak kat kaki Sophie. Ya Allah, jangan Rina. Janganlah, aku tak nampak atas tu. Jadi mana Sophie? Ni apa ni? Ya Allah, ceklah saya. Ya Allah. Ceklah mana saya ni. Sophie boleh beli 10 lah yang tu. Janganlah, tapi aku tak ambil lah. Ya weh. Tak Dah, apa. tengok. Aku nak cari weh. Tiba tak Bang apa. Dewa. Kita carilah. Nanti kita orang cari. Ini. Tu mak saya. Letak macam tu je mas dia. Rasanya tak ada kot. Ada je kot bawah ni. Syami cari satu bawa kursi pun lama. Satu kursi. Tak ada ni lah. Satu kursi pun lama dia cari. Tepi. Kanda Baby paling terkaya di dunia. Ada 2 emas. Kita ambil. Ada mic. Ya, kita ambil emas ni. Ini kejap lagi kita tanya Fira, asal sebelah aja ada emas. Kenapa tak dua belah? Rupanya emas dia kita ambil macam nak cabut Aku takut lah Kanda. Takut apa? Takut lah. Okey. Masalah lemak dia berlebih ni. Lemak dia tertutup ni sama tahu ni. Borak-borak dengan dia. Ya Allah. Cover macam ni pula. Wih, Fira. Oh my god. Oh my god. Weh, achievement terbesar Fira weh. Ais coklat. Ni by Ani bukan by aku Yes. Tak
Tak best lah. Minum-minum biasa-biasa je. Kita cuba dulu Minum Rina je. Rina laju je air manis. Aku menghormati dia buat. Nampak tak konten? Nampak. Dia nampak. Dia vibe lah. Sweet je. Dia nampak sweet je. Kurus aku duduk rumah. Macam tak okey je. Okey. Betul. Aku expect dia macam manis. Tak, aku cakap kurus aku duduk rumah. Ani dia tak buat air manis. Dia suka pahit-pahit coklat. Aku memang makan banyak sangat coklat. So sekarang korang kan dia tengah cuba untuk slow-slow ambil gelang kaki Inara. Aku terus tidur ke apa. So sekarang ni kan dia dah ambil dah. Dah sampai guys. Semua lapar ya. Semua kat sini lapar. Kalau konten, mana konten Fira ni ke? Ni bukan konten Mira. Ani. Oh. Ani je buat konten. Sebab dia terjah rumah kita, nanti kita terjah pula rumah dia, okey? Kita tak ada rumah lagi. Ya, kita tak ada rumah lagi. Lepas tu duduk mana bawah jambatan? Alamak. Okay. Okay. Sorry. Rina, engkau pula yang bersenang-lenang kat sini. Konten kena jaga jari babysitter. Konten ni kena jadi babysitter untuk dia tau. Tak ada papa kita biarlah. Oh, papa sitter. Okay. Ni mama. Okay. Tu papa. Papa jaga. Dah jadi. Seorang ni duk apa? Rina ni kalau kahwin nanti, tukang bagi nafkah je. Dia Aku yang cari duit. Elara. Jatuh belah sana. Careful. Elara. Nama. Elara. Dia buat hashtag. Ya Allah, daripada belakang nampak lemak Elara tu. Kau buat hashtag Mama. Oh, dia buat hashtag. Hashtag. Elara. Bye-bye. Untuk safety. Dia pakai helmet. Asal dalam bilik ada helmet siut. Wah, sama besar Safety. Besar weh kepala Elara. Sebab weh tak nak. Elara pilih yang mana? Gede-gede. Cuba teka. Dia pun mana nak layan kau. Soalan kehebat. Mama. Mama, Mas, you mana hilang? You ambil. You suruh. Tengok ni hilang sebelah. Padahal dia tidur. Okay. Kada cuba teka. Ni. Tolong. Saja je. Cuba teka. Dia malas dah nak fikir. Okay. Kau nak dia fikir. Aku tak suruh fikir pun. Disebabkan Inara macam nak emas, sebenarnya Papa Kanda ada emas untuk Inara. Prank. Weh, Bila dah pening kepala. Prank. Ini Uncle Kanda, Papa Prank. Kanda. Ambil. Tadi ada footage tadi. Papa Kanda bagi ke? Cuma kalau royak takut fitnah. Prank. Dia macam kurang satu lah korang. Bulan tadi kurang satu. Dia kurang satu. Aduh. Kalau ganda tu dikira tau Kanda. Mana hilang lagi satu? Ya, macam kurang lah. Awak kaki kan dia kanti tu. Cuba bagi. Oh, patut ada cakap saya makan Nanti satu tu pakai. je tu. Dah. Nak pakai ke tak? Bagi anti tu pakai kan. Iya, benda ni. Oh ya, kau potong manusia potong Kambing. Korban. Ini emas ni. Bukan Pakai kan. Pakai kan Rina pakai kan. Terus. Sini. Takut hilang. Oh, Dia bagi kaki dia. Dia bagi je. Nak pakai kan dia ulur kaki. Okay. Slow. Lara cak Lara. Lara. Ya Allah. Google-nya. Orang Kelantan ni. Google-nya.
Lama sangat dia cakap. Dia terajak. Lebih kat orang cakap terajak. Cari sebab kan 3,000. Weh, pelik lah kan aku boleh balik. Dia dah macam bengkok Mesti sangat. Sophie buat. Sophie buat. kan. Rosak kuku aku baru buat. Sini. Sabar lah, Lara sabar Lara. Sabar sayang. Tengok aunty Kelantan buat macam ni. Okey dah. Dah. Happy tak? Yeay, Papan dah beli baru. Buang. 1, 2, 3 buang. Okay. Ella datang ni. Kenapa dia kau ada? Anehnya lagi. Ini tahu bola sama benda. Dengan ni. Okay, Dia tak suka lah dengan kau. Apa? Ella ni aunty. Mana cepat? Bijak ni. Mana? Lupa lah lagi sekali. Aku dah banyak bagi ni dah. Mana? Nak ada pening lah. Ui. Dia memang tak nak main dengan kau. Dia memang tak nak main dengan kau. Dia dah nampak mami dia dah. Mami. Salam Mami dulu. Bukan macam tu. Tengok ni. Papan dah ni. Adik, Inara. Salam Mami. Okey, ni sini. Itu Papan dah. Kiss Mami. Oh, dia balik belakang macam buka mulut. Oh, pandainya. Salam. Salam. Dia pandai. Oh, tak nak lah. Tak nak dah. Dia dah nampak mami dia dah. Kiss Mami Lala, kiss. Oh, jadi memaksa? Mak lah jadi memaksa. Sudah nak bangun dah satu hal. Dah baring nak bangun dah susah. Dah bangun susah. So korang, sampai situ je konten Sophie dan Rina, iaitu Rina bersama dengan kita kenal, tak apalah, sama dengan Ella. Dan kesimpulannya dia suka kita jadi dia punya bibit. Yes, and dia orang baik, and dia pun tak nak kita orang. Dia tak nak kita orang pun. Ataupun adakah sebab kita kita ready lagi untuk menjadi seorang ibu. Dia pun tak nak kita sebab kita tak ada jiwa. No, sebab kita bukan mak dia. That's why dia kurang. Yeah, but it's okay. So korang jumpa di next content. Thank you for you guys yang mana dah tengok konten ni daripada awal sampai ke habis. Thank you support saya. Thank you. Okay, so bye bye guys. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen sekali. See you guys di next content. Bye bye.